Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam transformasi pendidikan Pahang. Salam Livis Perform. Salam SK Benta, serlahkan kecemerlangan berterusan. Saya mulakan ucapan saya pada pagi ini dengan serangkap pantun. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Majlis dibuka penuh berarti, tanda bermula acara mulia. Yang berusaha, Cik Shahnam bin Abdul Rashid, Pegawai Pendidikan di Alipis, merangkap prasmi majlis kita pada hari ini. Yang di-Pertua PIBG SK Benta, Cik Hussein bin Samad. Yang dihormati Barisan Pengerusi JPKK dari Kampung Benta, Kampung Melayu Jerkoh dan juga Kampung Sama. Barisan Guru-Guru Pelongkanan, guru-guru serta AJK PIBG yang dihormati. Seterusnya, yang diraikan murid-murid SK Benta yang saya kasih sekalian, para ibu bapa dan hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, kita berhimpun dalam suasana penuh kesyukuran untuk meraikan Hari Anugerah Bestari SK Benta bagi sesi akademik 2025-2026. Majlis ini adalah wadah untuk menghargai kecemerlangan dan kegigihan murid serta warga sekolah dalam pelbagai bidang. Pertamanya, saya secara peribadi memohon ribuan ampun dan maaf atas ketidakhadiran saya dalam majlis ini atas sebab kesihatan yang tidak mengizinkan. Hadirin sekalian, tema program kita pada hari ini ialah AI, aspirasi inspirasi kecemerlangan generasi era digital. Sangat tepat dengan hala tuju sekolah yang semakin bergerak ke hadapan dalam memperkasa pembelajaran berpatukan teknologi dan kecerdasan buatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tahun 2026 menyaksikan pelbagai peningkatan dalam pencapaian murid, terutamanya bidang kurikulum, dengan terlaksananya permakasaan pentaksiran bilik darjah. Murid-murid SK Benta telah menunjukkan tahap penguasaan yang membanggakan. Dan Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama akan mendengar dan juga berkongsi tentang pencapaian anak tuan-tuan dalam konsultasi akademik PBD pada hari ini selepas program kita pada hari ini. Berdasarkan analisis yang telah dibuat oleh pihak sekolah, kita mendapati peningkatan yang amat ketara murid-murid dalam pentaksiran bilik darjah, terutamanya peningkatan daripada TP4 hingga TP6. Dan Alhamdulillah, kita telah menyaksikan bahawa peningkatan ini telah membuktikan bahawa guru-guru dan murid-murid menunjukkan prestasi yang amat baik dalam peperiksaan, khususnya dalam ujian akhir sesi akademik. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga dapati beberapa dapatan hasil daripada intervensi yang telah dilakukan oleh pihak guru-guru bagi mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan prestasi akademik murid. Dan kita harap peranan ibu bapa dan juga peranan guru-guru untuk memastikan bahawa pentaksiran bilik darjah dapat dijalankan dengan baik pada masa-masa akan datang. Dan untuk makluman semua, pihak sekolah telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan intervensi bagi menambah baik prestasi dan pencapaian murid-murid. Kerana dalam PBD ini sebenarnya adalah satu komponen dalam PBS, iaitu pentaksiran pentaksiran pelaksana sekolah yang merangkumi 4 komponen, iaitu PBD, PAJSK dan psikometrik. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita melihat kepada pelaksanaan PBD itu sendiri dan juga perjalanan ujian akhir sesi akademik bagi murid-murid tahap 2, kita dapat melihat bahawa pencapaian murid di antara kedua pentaksiran dan peperiksaan ini dapat menunjukkan peningkatan pemahaman konsep, penguasaan kebat dan kemahiran asas akademik. Dan kita harap prestasi dalam akademik ini dapat diteruskan pada masa-masa akan datang. Manakala dari segi PAJSK, sebenarnya PAJSK ni adalah tujuan adalah untuk menilai penglibatan murid dalam sukan, sasiah dan kurikulum. Dan Alhamdulillah, pencapaian murid-murid PAJSK, terutamanya di tahap 2, kita dapat melihat bahawa murid-murid dapat mencapai keputusan PAJSK lebih daripada 80%. Dan ini menunjukkan jelas bahawa murid-murid SK Benta amat aktif, berdisiplin dan berketerampilan tinggi. Dalam Segad MMI, tujuannya adalah untuk memantau kejelasan murid dan tahap kesihatan. Dan dapatan yang kami perolehi
walaupun terdapat juga kes-kes melibatkan berat badan dan lebih dan juga obesiti, tapi dalam keadaan itu kita juga telah memperkukuhkan usaha untuk memastikan murid dapat menunjukkan tahap kerjasama yang tinggi, dan juga kita dapat melihat murid-murid dapat mengikuti program-program supaya isu berat badan lebih dan juga obesiti dapat dikurangkan. Walaupun begitu, dalam pelaksanaan siaga dan MMI, kita terhalang dengan ketidakhadiran murid semasa sesi persaringan itu dibuat. Jadi oleh itu kita harap peranan ibu bapa dapat dipertingkatkan supaya memastikan kehadiran murid semasa sesi-sesi akademik ini, sesi-sesi saringan yang dibuat oleh pihak guru-guru dapat dijalankan dengan baik, insya-Allah. Manakala salah satu komponen dalam PBS juga iaitu psikometrik. Untuk makluman semua, psikometrik ialah bertujuan untuk mengenal pasti minat, bakat dan kecenderungan murid. Jadi data ini penting bagi guru menyesuaikan pendekatan PDP serta membantu murid memilih laluan kerjaya pada masa akan datang. Jadi dengan harap dengan pelaksanaan ujian psikometrik nanti dapat mempertingkatkan minat murid berdasarkan kebolehan dan juga kecenderungan murid dalam perjalanan mereka nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, dengan pelaksanaan PBS dengan melibatkan 4 komponen itu tadi dapat membantu tuan-tuan bahawa kita di pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya di pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, di bawah Penjabat Pendidikan Ahli Penyelenggara Sekolah sendiri sebenarnya amat komited bagi memastikan perjalanan PBS dapat dilaksanakan dengan begitu baik di sekolah nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin menyampaikan ataupun memberi sikit laporan berkaitan dengan bidang-bidang di bawah pentadbiran saya selaku guru besar SK Bentir, iaitu yang pertama dari segi hal ehwal murid. Alhamdulillah, walaupun kita kita sebenarnya masih lagi mempunyai masalah dari segi kehadiran murid yang tidak mencapai KPI yang kita tetapkan. Jadi peranan ibu bapa untuk memastikan kehadiran murid nanti dapat dijalankan ataupun dapat dipertingkatkan pada tahun-tahun akan datang. Manakala dari segi disiplin dan sosial murid, kita sebenarnya amat komited bagi memastikan disiplin dan juga kebajikan murid serta sosial yang murid dapat berjalan dengan baik, kerana ini adalah hasrat daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan murid-murid mempunyai karakter dan nilai terpuji yang baik dalam diri mereka nanti, insya-Allah. Manakala bilang core curriculum, alhamdulillah pada tahun 2025-26 murid-murid SKB terus menunjukkan bakat hebat dalam sukan, pertandingan akademik, unit beruniform dan unit seni. Jadi pelibatan aktif ini membentuk murid yang seimbang dari segi sasiah, kepimpinan dan juga jati diri. Jadi pencapaian yang telah dicapai oleh SK Bentir tahun 2026 cukup menggalakkan dan cukup membanggakan bagi kami pihak guru-guru, dan juga saya harap ibu bapa juga turut berbangga dengan pencapaian yang telah dicapai oleh anak-anak kita di SK Bentir ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan penuh rasa bangga, saya juga ingin mengumumkan beberapa pencapaian penting sekolah di hujung tahun baru-baru ini, dan alhamdulillah kita telah mencapai pelbagai anugerah-anugerah di peringkat negeri dan juga di peringkat international atau antarabangsa. Yang pertamanya kita dapat anugerah Duta Negeri Pahang, iaitu anugerah bagi murid, iaitu murid harapan digital. Kita juga dapat anugerah guru harapan digital, dan pihak sekolah juga telah memperolehi anugerah emas bagi pembudayaan delima di kalangan murid dan juga warga sekolah. Jadi ini terbukti bahawa SK Bentir berada di landasan tepat dalam pembelajaran era digital dan penggunaan teknologi AI dalam PDP. Manakala dalam segi perkongsian dan juga amalan terbaik PDP, pihak warga sekolah juga berbangga kerana guru dan murid-murid kita telah berjaya memperolehi anugerah perak dalam perkongsian amalan terbaik pembelajaran berdasarkan pembelajaran projek, iaitu PBN Negeri Pahang. Dan ini membuktikan bahawa pihak atasan mengiktiraf keberkesanan projek Best Learning yang diamalkan oleh guru dan murid sebagai strategi pembelajaran abad ke-21. Dan kita harap dengan anugerah-anugerah yang kita dapat ini, kita dapat menunjukkan bahawa SK Bentir sentiasa dalam landasan untuk menyerlahkan kecemerlangan di masa-masa akan datang. Murid-murid yang saya kasihi,
Anugerah yang kalian terima hari ini bukan sekadar simbol kejayaan, tapi tanda usaha, disiplin dan kesungguhan yang telah anda tunjukkan. Buat guru-guru, terima kasih atas dedikasi yang tidak pernah luntur. Buat ibu bapa, terima kasih atas sokongan yang berterusan. Buat pejabat pendidikan Alipis, terima kasih kerana sentiasa memberi bimbingan dan dorongan kepada sekolah kami di SK Benta. Jadi saya bagi pihak warga sekolah mengucapkan ribuan terima kasih atas penghargaan pegawai pendidikan Alipis atas kesudian untuk hadir merasmikan Majlis Anugerah Bestari SK Benta bagi tahun 2025. Semoga SK Benta terus maju dan mampu melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang akademik, malah bijak digital, prestasi unggul dan berdaya saing dalam era kecerdasan buatan. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Pagi hari memetik delima, disimpan rapi dalam peti. Andai ada salah dan silap, ampun dimohon setulus hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh ke?